Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajan hao, Waalaikum. Selamat malam. Salam sejahtera. Okey, hari ini saya nak bersembang mengenai satu tajuk lah. Okey, tapi sebelum tu, sebelum saya naik pentas tadi ada seorang sahabat. Dia bagi tahu dekat saya, tolong bagi tahu dekat wakil rakyat bekerja apabila dapat jadi wakil rakyat. Jadi dia kata dekat saya macam mana nak nasihat wakil rakyat. Ada tadi dia tanya saya lah. Tapi persoalan tu selalu saya cakap dalam saya punya social media. Jadi jawapan saya dekat dia very simple. Sebelum you nak jadi wakil rakyat, you kena jadi rakyat. Betul tak? Sebelum jadi wakil rakyat, you kena jadi rakyat. Apabila you jadi rakyat, baru you boleh fahami apa yang rakyat nak. Itu jawapan saya lah. Jadi semalam di Melaka ada pengumuman calon awal. Jadi orang Perlis kata awal tak kalut. Ya, awal tak kalut. Jadi parti Bersama ini adalah satu parti yang hebat. Kerana apa? Kerana dia mengumumkan calon lebih awal. Okey? Apa kesimpulan yang saya nak relate tadi? Kenapa parti Bersama ini dia umum calon awal? Very simple. Kerana kami nak calon itu jadi rakyat dulu. Sebelum pembubaran DUN. Jadi apabila dia jadi rakyat, dia pergi turun, pergi jumpa orang, pergi cari masalah. Daripada situ, orang Melaka akan melihat inilah wakil rakyat yang akan ditawarkan oleh parti Bersama. Betul tak tuan-tuan? Tak pernah orang buat kerja macam tu. Kalau parti Barisan Nasional, lagi selepas saja pengumuman calon, pengumuman pembubaran DUN, lagi seminggu baru dia nak buat apa? Dia nak bagi tahu calon lah. Calon dia kata apa? Kami akan bawa calon yang profesor, sarjana, bawa ahli perniagaan hebat. Time tu lah. Kita pun tak kenal siapa dia. Lepas tu kita pergi undi. Lepas undi, dia jadi wakil rakyat. Apa jadi? Dia hilang. Sebab itu parti Bersama, kita nak bawa new culture. Sebab itu kita umumkan calon yang awal. Baru ini, Datuk Seri Razli Ramli ada mengatakan yang parti Bersama akan mengumumkan calon bayangan. Tuan-tuan faham apa dia calon bayangan? Calon bayangan itu adalah parti Bersama akan pilih. Macam tadi Dr. Sam, contoh. Jadi Dr. Sam ni calon Bersama pilih dia untuk bertanding di Parlimen Bangi sebagai contoh. Okey, calon bayangan. Belum pasti lagi dia jadi calon. Tetapi tujuan dia kita buat macam tu kerana kita nak dia turun sebelum dia dinamakan sebagai calon pada hari penamaan calon. Itu konsep yang parti Bersama nak bawa. Boleh faham tak? Boleh. Okey. Saya terfikir-fikir juga apa yang saya nak cakap sebenarnya malam ini. Jadi saya nak sentuh sikit lah. Kalau saya tengok dekat sini kan. Siapa Gen Z? Gen Z. Boleh angkat tangan? Itu XYZ. 1, 2, 3, 4, 5. Yang selebih tu generasi XYZ, W semualah. Ini pengalaman saya. Saya mengikut jelajah kancil, pergi ceramah, majoritinya semua yang baby boomers, generasi X, millennial. Saya tak pernah jumpa lagi generasi Z ini, Gen Z ini datang dalam kita punya jelajah. Kenapa?
Kenapa tuan-tuan? Kenapa Gen Z ni dia tak suka datang ni? Kenapa? Saya nak tahu satu. Kenapa Gen Z tak suka datang? Ya? Itu yang jawapan yang saya nak tunggu, tuan-tuan. Ya. Itu yang saya nak tunggu. Karena perkara yang sama juga apabila saya jumpa dengan Gen Z. Gen Z ni kenal saya. Hak belakang tadi mana Gen Z? Dia kata dia kenal DSA kerana DSA dulu suka kacau mak motor. Betul ya? DSA suka kacau Choi. Choi orang Penang. Ya? Jadi Gen Z ni apabila saya approach dia, jomlah masuk bersama. DSA, saya tak suka politik. Betul? Gen Z ni tak suka politik. Tapi parti bersama nak membawa agenda untuk siapa? Untuk Gen Z, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, cicit kita. Hak yang nak ada depan ni semua, kalau umur panjang, Alhamdulillah. Betul tak tuan-tuan? Saya pun ada cucu satu, umur 7 bulan. Saya pun harap saya umur panjang lah, 20 tahun. Kan, 25 tahun, kurang-kurang dia habis degree dia. Tapi pada umur dia 25 tahun, politik pada masa itu bukan lagi politik pada masa sekarang. Betul tak tuan-tuan? Saya nak bagi contoh dekat Gen Z. Ayat yang paling simple. Politik is the way of life. Boleh ya? Faham cakap saya? Politik adalah salah satu kehidupan kita. Kerana apa? Kalau kita tak suka politik, tapi orang politik suka kat kita. Kita tak suka politik. Gen Z tak suka politik. Betul tak tuan-tuan? Sahabat saya kata tadi, Gen Z tak suka politik. Tetapi sekarang ini, Zahid Hamidi, siapa lagi? Hadi Awang, Anwar Ibrahim, semua duk pergi cari Gen Z. Betul tak? Ya. Sebab itu, saya harap kepada tuan-tuan, politik yang baik akan menyenangkan kita. Tapi kalau politik yang rosak, akan menyusahkan kita. Sebab itu saya harap sangat tuan-tuan, kita ada anak-anak, bagaimana kita nak educate Gen Z, kerana politik lah yang akan menentukan masa depan mereka. Sebab itu saya mengambil keputusan untuk bersama. Betul tak tuan-tuan? Bersama dengan bersama. Kalau saya nak ikut duit, saya tak masuk politik parti ni. Kalau saya nampak duit lah, politik wang, saya tak akan masuk parti bersama. Kerana apa sekarang ni saya tengah buat kerja pun semua pakai duit saya. Saya mau balik Melaka, semua duit saya. Presiden suruh saya pergi cari tempat kempen, semua duit saya. Tak ada klaim. Tapi saya seronok. Tuan-tuan, ada orang katakan saya DSA ni gila betul lah. Tak pasal-pasal habis duit pi sana pi sini. Apa saya dapat tuan-tuan? Saya tak dapat apa pun, tapi saya seronok kerana saya melihat agenda yang nak dibawa oleh parti bersama ini, dia tak sama dengan parti lain. Tuan-tuan ya, tak sama. Saya lihat ni, YB Nik Nazmi, gaji ahli parlimen. Tak mau. Cai. Ya. Menteri alam sekitar. Dia tak mau Tuan Ibrahim, Tuan Ibrahim, Tuan Man duk nganga dah tuan-tuan. Datuk Seri Ramli tak sampai lagi. Menteri Ekonomi pun tak mau jawatan. Letak jawatan. Padahal YB Nik Nazmi, Anwar Ibrahim suruh berhenti ke? Tak pun. Bagi notis sebulan. Anwar Ibrahim tak tu lah. Tak tepi lu. Kok-kok mereka fikir lain.
Kan? Tapi orang-orang begini, dia ada integriti. Sebab itu kita nak kena tunjuk dekat anak-anak kita. Orang yang ada peluang, ada duit, ada semua. Tapi dia tolak. Kenapa? Karena sistem politik kita sudah rosak, tuan-tuan. Politik ini, orang kenal politik ni apa, tuan-tuan? Kalau tanya politik ni. Oh, politik ah? Oh, pilihan raya. Betul kan? Sebut saja politik, dia akan refer apa? Pilihan raya. Nombor 2, hang parti mana? Kan? Hang parti mana? Nombor 3, perebutan kuasa. Ini ya sekarang ni. Kan? Duk berebut. Tapi kalau berebut seorang-seorang, boleh jadi kerajaan tak, tuan-tuan? Tak boleh. Tak boleh jadi kerajaan. Sebab itu sekarang ini, tadi dekat mereka punya, 2 hari ni ada di Melaka. Okey? Kongres. Mereka punya tibai UMNO. Kan? Ketua AMK, talam 2 muka. Sagi mai pula ketua wanita pula. Cucuk daripada belakang. Mai pula Nurul Izzah. Fitnah. Tiba-tiba tadi, Anwar Ibrahim dia gulung, dia kata apa? Kita kena rasional. Kena ada kewarasan. Kan? Ya, kena ada kewarasan. Kita kena bekerjasama dengan Barisan Nasional, UMNO. Padahal dalam 2 hari ini, mereka punya balon UMNO. Hantam UMNO. Tiba-tiba Anwar Ibrahim main 1 ayat saja. Kita kena waras. Tu dia. Habis? Habis, tuan-tuan. Daripada Melaka kena Asam Pedas. Balik semua. Saya semalam, saya duk dengar mereka punya duk tibai. Aku kata, hari ni mesti DAP keluar. Kan? Tibai UMNO, kau-kau ni. Tiba-tiba tadi saya baca soal abang, pembahas. Buat apa kita nak menjerit? Kenapa? Buat apa kita nak membangkang? Apa kita dapat? Tak dapat apa dia kata. Ini yang kata ni. Betul tak, tuan-tuan? Jadi saya pun tadi buatlah konten. Dan damai. Saya kata, hak yang pembahas tu, saya nak tanya yang 14 orang pembahas. 14 orang tu yang daripada seluruh Malaysia tu, mereka tu peniaga ke? Peniaga kotel ke? Tak kot. Sebab Pak Anthony Lock kata apa? Sepatutnya 4,000 kan, mai datang kan? Tapi yang datang 2,000 lebih saja. Betul tak? Jadi Anthony Lock kata, hak 2,000 lebih tu mereka penjajah. Betul tak? Maknanya yang mai 2,000 di Putrajaya tu, ketua kampung, ahli majlis. Betul tak, tuan-tuan? Ahli lembaga pengarah. Sebab tu hari ni mereka undi apa? Undi apa, tuan-tuan? Kekal. Cai, tuan-tuan. Anthony Lock punya bagus kan? Balik daripada Sabah, kosong. Tu dia punya balon. Kami bagi masa 6 bulan. Tiba-tiba tadi, cai. Kekal. Tuan-tuan tahu sebab apa mereka kekal? Nanti, ya? Gaji. Apa lagi? Sahabat saya mai tu kena berhenti ya. Habis dah saya pun naklah bagi bagi Nik Nazmi pula. Okey. Kenapa mereka kekal? Yang ni saya dengar sendiri daripada mulut YB Rafizi. Kenapa mereka kekal? Kerana apa? DAP tidak ada kekuatan untuk dia berdiri dengan kaki dia sendiri. Okey? Dia boleh mendapat undi Cina, tapi kalau dia nak dapat undi Melayu, boleh tak, tuan-tuan? Tak boleh. Tapi saya heran juga. Kan? 3 pilihan raya, DAP tak dapat pun undi Melayu daripada PKR, betul tak? Ada dapat? Tak dapat. Tapi mereka kena duduk juga sampai habis penggal. Okey? Daripada situ mereka dapat apa? Imbuhan. Itu saya sebut tadi kan. Kalau kita masuk politik kerana imbuhan, inilah jadi. Dan contoh yang terbaik,
pendirian DAP hari ini. Kerana apa? Kerana mereka dah berada di peringkat apa? Kuasa, ada duit, ada jawatan, taubat lahum. Mereka tak tinggal kerajaan perpaduan. Jadi itu saja, cuma saya nak tutup. Apa yang saya nak bawa sekarang ini adalah politik adalah salah satu daripada kehidupan kita. Very simple. Kita kena educate anak-anak kita. Kalau hampa tak percaya tentang politik, hampa tunggu lagi 20 tahun. Okey? Apa akan jadi kepada hampa? Very simple. Okey? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.